Hai korang, Kak Su nak sharekan ni. Seperti selalu je resepi ayam goreng mamak halia dengan bawang putih blend. Ni kat kampung mak Kak Su masa mak sakit kat hospital. Jadi kita orang kena masak sendirilah. Biasa mak kan masak. Mak tak ada hospital, kita masak. So dia letaklah rempah. Korang jintan manis, jintan halus. Korang yang dah siap berblend macam ni lah, masuk dalam pack senang kan. Ketumbar lah, sebut ketumbar. Masukkan agak-agak. Tapi ni kita pakai 2 ekor ayam tau. Sebut cili. Ni sebut cili tak sikit. Ikut kalau 2 ekor banyak sikit, kalau seekor sikit lah. Ni sebut kunyit masukkan. Lepas tu letak air sikit. Agak-agak tau, ikut ayam korang. Jangan terlampau berair sangat. Okay, kalau macam 2 ekor ayam, letakkan 2 biji telur. Okay, lepas tu kita letak tepung beras sikit. Semua agak-agak je. Tengok, letak tepung beras. Okay, lepas tu ini semua mengelilingi nak tengok resepi. Ni korang nak belajar tengok macam mana. Letak garam. Letak perasa, cukup rasa ke, perasa ke. Lepas tu letak pewarna merah. Sikit je. Jangan merah sangat tau. Letak pewarna merah. Lepas tu letak pewarna kuning. Campurkan 2 pewarna ni korang. Okay, so gaul lah. Kalau korang ada kawa tangan tu, korang pakai kawa tangan lah. Ni kacau, bagi sebati kacau. Kalau korang rajin, perap lah buat malam, esok korang goreng. Kalau korang tak rajin pun, korang buat terus boleh goreng. Selamat mencuba. Sedap korang, anak beranak makan tak berhenti tau korang.